Perkahwinan merupakan satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan membina keluarga, memelihara keturunan serta memenuhi tuntutan syarak. Di Malaysia, urusan perkahwinan orang Islam tak takluk kepada undang-undang keluarga Islam bagi negeri masing-masing. Negeri Johor melalui enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor telah menetapkan syarat-syarat sah perkahwinan bagi memastikan setiap akad nikah dipatuhi mengikut hukum syarak dan peraturan pentadbiran. Namun begitu, masih terdapat masyarakat yang kurang jelas tentang syarat-syarat sah pernikahan seperti keperluan wali, umur minimum, kebenaran berkahwin serta prosedur yang perlu dipenuhi. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi memahami dengan lebih mendalam syarat sah perkahwinan menurut Undang-Undang Keluarga Islam di negeri Johor serta bagaimana ia diaplikasikan dalam konteks masyarakat. Dalil pensyariatan perkahwinan. Dalam surah An-Nisa ayat ketiga, artinya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain. 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang saja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Objektif kajian kami adalah yang pertama, mengenal pasti syarat-syarat sah perkahwinan menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor. 2. Menghuraikan asas hukum syarat-syarat tersebut berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga, menganalisis keperluan pentadbiran seperti kebenaran perkahwinan, pendaftaran dan peranan pihak berkuasa agama. Dan objektif yang keempat adalah bagi menilai kepentingan pematuhan syarat sah perkahwinan dalam memastikan perkahwinan yang teratur dan sah di sisi undang-undang serta syarak. Konsep syarat sah perkahwinan Islam di Johor perlulah mematuhi Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen 17. Syarat pertama adalah orang yang boleh mengakad nikahkan adalah wali kepada pengantin perempuan ataupun wakil wali di hadapan pendaftar. Jika wali dan wakil wali tidak ada, maka pendaftar boleh mewakil-walikan perempuan untuk dinikahkan. Konsep seterusnya adalah umur minimum. Syarat bagi lelaki ditetapkan umur minimum 18 tahun dan bagi konsep syarat sah perkahwinan Islam di Johor perlulah mematuhi Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen 17. Syarat pertama adalah orang yang boleh mengakad nikahkan adalah wali kepada pengantin perempuan ataupun wakil wali di hadapan pendaftar. Jika wali dan wakil wali tidak ada, maka pendaftar boleh mewakil-walikan perempuan untuk dinikahkan. Konsep seterusnya adalah umur minimum. Syarat bagi lelaki ditetapkan umur minimum 18 tahun dan bagi pengantin perempuan adalah 16 tahun. Seterusnya, agama lain. Tidak sah sesuatu perkahwinan apabila pasangan itu berkahwin dengan lelaki ataupun perempuan daripada agama yang lain. Seterusnya, perkahwinan seorang perempuan tidak boleh bernikah ataupun berkahwin semasa dia masih lagi menjadi isteri seseorang dalam pada waktu yang sama. Dan seterusnya, perkahwinan pertalian ini tidak sah disebabkan nasab seperti ibu, adik-beradik kandung ataupun nenek ataupun makcik, pakcik. Seterusnya adalah perkahwinan pertalian, iaitu disebabkan mentua, ipaduai
Implikasi jika enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Johor tidak dipatuhi. Yang terjadi ialah perkahwinan tersebut tidak sah di sisi undang-undang walaupun rukunnya mencukupi. Ini akan melibatkan nafkah, cerai, waris tidak boleh dibawa ke mahkamah syariah. Apabila berlaku perceraian, isteri sukar menuntut nafkah, muta'ah dan juga edah. Dan pembagian harta sepencarian sukar tidak boleh dibicarakan di mahkamah syariah kerana perkahwinan tersebut tidak didaftarkan. Seterusnya, implikasi seterusnya adalah status anak dan hak warisan menjadi rumit kerana tiada rekod perkahwinan rasmi di dalam sistem undang-undang negeri. Seterusnya, kesan jika tidak mematuhi Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor, kahwin tanpa wali atau tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan jenayah syariah di bawah enakmen keluarga itu sendiri. Selain mematuhi peraturan syarat sah untuk sesebuah perkahwinan didaftarkan, pasangan juga perlulah mengikuti segala prosedur perkahwinan yang ditetapkan bagi mana-mana negeri yang diduduki. Seperti Johor, pihak negeri ataupun majlis agama mementingkan setiap calon suami isteri mempunyai sijil kursus pra-perkahwinan, di mana dokumen ini adalah satu dokumen yang amat penting untuk proses permohonan nikah. Di dalam kursus tersebut disediakan banyak ilmu asas rumah tangga seperti ekonomi, pengurusan rumah tangga. Seterusnya, pasangan suami dan isteri perlu melakukan ujian saringan HIV di mana-mana klinik ataupun hospital. Dan prosedur tambahan adalah kebenaran yang melibatkan perkahwinan umur minimum lelaki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasangan ini perlulah meminta kebenaran daripada pihak mahkamah untuk mendapat kebenaran perkahwinan. Selain itu, jika seseorang lelaki ingin melakukan poligami, maka dia juga harus meminta kebenaran dari pihak mahkamah syariah. Sekian daripada saya, Siti Halinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai syarat-syarat sah perkahwinan menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Johor. Bentangan ini merangkumi syarat sah perkahwinan, sokongan dalil Al-Quran dan Hadis, kajian kes serta rujukan yang digunakan. Okey, baik. Perkahwinan orang Islam sah apabila memenuhi dua sumber utama, iaitu hukum syarak dan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Perkahwinan hanya sah jika semua syarat syarak dan perundangan negeri diperolehi. Yang pertama, akad perkahwinan mesti melalui ijab kabul, iaitu lafaz akad yang jelas antara pengantin lelaki dan wali atau pengantin perempuan. Kedua, wali adalah syarat penting bagi perempuan. Jika tiada wali ataupun wali enggan, hakim syar'i boleh bertindak sebagai wali. Yang ketiga, dua saksi lelaki Muslim yang adil diperlukan bagi memastikan akad berlangsung dengan sah dan tidak diragui. Selain itu, persetujuan kedua-dua pihak adalah wajib. Perkahwinan tanpa persetujuan dianggap tidak sah. Pasangan juga mesti bebas daripada halangan perkahwinan seperti hubungan nasab atau susuan selaras dengan surah An-Nisa ayat 23. Dari segi umur, pasangan yang belum cukup umur perlu mendapatkan kebenaran mahkamah syariah sebelum akad dilaksanakan. Selain syarat akad, perkahwinan Islam juga memerlukan mas kahwin, iaitu hak isteri yang direkodkan dalam sijil perkahwinan.
Akhir sekali, perkahwinan mesti didaftarkan mengikut enakmen untuk melindungi hak suami isteri termasuk hak nafkah, harta sepencarian dan anak. Sokongan dalil agama juga penting. Surah An-Nur ayat 32. Menggalakkan umat Islam berkahwin. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebut, tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan menekankan persetujuan perempuan. Ini menunjukkan gabungan antara syarak dan undang-undang negeri bagi menjamin kesahihan perkahwinan. Kajian kes dan contoh. Beberapa kajian kes menunjukkan aplikasi undang-undang ini. Contohnya, seorang perempuan tanpa wali boleh mendapatkan wali hakim daripada mahkamah syariah untuk akad nikah yang sah. Pasangan yang bernikah tanpa pendaftaran rasmi perlu mendapatkan pengesahan mahkamah supaya perkahwinan diiktiraf. Sementara itu, nikah dalam halangan nasab atau susuan dianggap tidak sah dan boleh dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christina Syatra binti Ahmad Mazuki. Nombor metrik KIDL 250904035. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dalam bab penambahbaikan syarat-syarat sah perkahwinan. Penambahbaikan syarat-syarat sah nikah ialah memeriksa latar belakang lelaki atau perempuan dengan lebih teliti. Seterusnya, pihak berkuasa bertanggungjawab melaksanakan dan menguatkuasa hukuman. Yang seterusnya, pihak berkuasa perlu memberi khidmat nasihat kepada isteri dan akhir sekali mengkomitkan pesalah ke pusat pemulihan. Yang pertama ialah memeriksa latar belakang lelaki ataupun perempuan dengan lebih teliti. Hadis riwayat Al-Bukhari, dinikahi perempuan itu kerana 4 perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya ataupun status, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama dan saya beruntunglah kamu. Satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kerana setiap lelaki yang ingin berkahwin perlu untuk memastikan dan memeriksa latar belakang perempuan tersebut walau apa jua keadaan yang hadapi bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku yang telah jelas tersimpang dari tuntutan syarak. 2. Pihak berkuasa bertanggungjawab melaksanakan dan menguatkuasakan hukuman dari firman Allah SWT. Maksudnya, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu, iaitu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu, yakni kamu orang-orang yang bersalah. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas, yakni keinginan kebanyakan haiwan. Surah Al-Shura ayat 165 hingga 166. Pihak berkuasa bertanggungjawab melaksanakan satu tindakan dan hukuman yang sangat tegas kepada para lelaki yang terlibat dalam golongan gay dan juga perempuan yang menukar jantina ini dengan mengenakan denda yang tinggi dan sebagainya. Nombor 3 ialah pihak berkuasa perlu memberi khidmat nasihat kepada isteri yang boleh menuntut tindakan undang-undang kerana status perkahwinan itu dianggap tidak sekufu dari sudut kesolehan dan ketakwaan dengan membuat tuntutan fasah seperti mana yang telah tertaluk di dalam peruntukan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003 di dalam Seksyen 53. Yang terakhir, mengkomitkan pesalah ke pusat pemulihan ialah mereka juga perlu diberikan khidmat kaunseling seperti mengkomitkan pesalah ke pusat pemulihan yang juga menawarkan ajaran Islam yang berkesan agar bertaubat dan menyesali kesalahan serta kembali kepada fitrah asal ketika lahirnya di muka bumi ini. Pembentangan seterusnya ialah penutup.
Rukun nikah dan syarat nikah adalah satu perkara yang wajib dipatuhi dalam sebuah perkahwinan supaya perkahwinan itu sah di sisi syarak. Akad yang sah adalah asas kepada rumah tangga yang bahagia dan harmoni dan dapat mengelakkan masalah pada masa yang akan datang. Mereka yang tidak menepati salah satu dari syarat sah ini, maka perkahwinan tersebut akan menjadi tidak sah ataupun terbatal secara tiba-tiba. Manakala dalam sisi perundangan yang dijadikan rujukan berkenaan syarat perkahwinan perlulah merujuk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yakni Negeri Johor 2003 berfungsi sebagai rujukan undang-undang untuk keluarga yang baru kahwin dan memastikan setiap perkahwinan dibina atas dasar yang kukuh, sah, adil dan bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga dan lain-lain. Jika pasangan patuh terhadap undang-undang keluarga Islam dalam syarat-syarat sah, maka sebuah keluarga boleh mendapat kunci kebahagiaan dan pembentukan keluarga Islam yang sejahtera yang diiktiraf sepenuhnya di sisi agama dan undang-undang negeri Johor.